Malaysia ni. Makin banyak isu-isu yang timbul ni. Kau perasan tak? Macam sistem pendidikan Malaysia ni dah makin teruk lah. Perasan tak? Saya perasan juga kebelakangan ni pelbagai kes yang berlaku di sekolah baru-baru ni, seperti kes buli dan juga kes bunuh. Kes bunuh tu sangat mengejutkan saya sebenarnya. Sebab sepatutnya sekolah ni jadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak dan guru. Tapi jadi tempat bunuh-bunuh pula sekarang ni. Pelik kan? Betul, sangat pelik. Itulah, saya pun bukan kata apa lah sebab kalau kita tengok boleh kaji-kaji balik lah kan, sebenarnya kes buli yang ada dekat sekolah ni dah berakar umbi daripada sejak dulu lagi. Di mana kegiatan buli ni dah jadi budaya di sekolah, yang mana pelajar-pelajar biasanya lah saya dengar pelajar-pelajar senior ataupun yang tingkatan-tingkatan yang tinggi akan membuli pelajar-pelajar yang muda baru. Kalau kamu pandangan macam mana? Betul? Kes bunuh baru-baru ni dekat bandar utama tu seram kan? Betul. Di mana pelajarnya yang membunuh tu pelajar tingkatan 2, dia membunuh pelajar tingkatan 4 akibat cintanya tak diterima. Tak masuk akal betul. Tak masuk akal betul. Saya tak percaya. Saya rasa macam tak sepatutnya lah berlaku. Ada banyak cara lagi yang kita boleh kawal benda daripada sepatutnya kita membunuh. Tapi kamu rasa lah isu-isu macam ni memang tak sepatutnya berlaku dekat dalam masa sekolah. Pada pandangan kamu macam mana pada isu ni? Betul. Pada pendapat saya, kes ini tidak sepatutnya berlaku di sekolah kerana sekolah menjamin keselamatan murid-murid dan pelajar di sekolah. Agak-agak kan sebenarnya patut-patut isu-isu dalam pendidikan ni macam buli, bunuh dan sebagainya, apa sebenarnya punca dia? Saya rasa faktor utama sekali kenapa pelajar-pelajar yang dibuli di sekolah adalah faktor penggunaan peralatan elektronik yang tidak terkawal. Macam kita tahu, pelajar-pelajar sekarang ni banyak yang ada peralatan elektronik kan, seperti telefon pintar, laptop dan komputer. Jadi, peralatan elektronik tu ada aplikasi macam TikTok dan juga Instagram. Apa pendapat awak? Betul, saya setuju. Selain itu, mereka juga terpengaruh dengan media sosial yang menyebabkan mereka terikut-ikut dengan budaya yang berada di konten yang tidak bermanfaat di dalam telefon pintar. Apa pendapat awak, Noha? Pada pandangan saya, media sosial ni memang memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan pelajar. Di mana kebanyakan pelajar ni banyak meluangkan masa mereka pada gadget, telefon, yang mana dalam telefon tu dimuat turun aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi apa yang dipertontonkan mereka dalam aplikasi tersebut ada dengan konten yang tidak wajar mereka tonton sebenarnya. Jadi benda hal ni boleh menimbulkan pengaruh yang buruk lah pada mereka dan menjejaskan tingkah laku mereka semasa di sekolah dan sebagainya. Kamu rasa macam mana lagi? Saya rasa selain pada media sosial, kita juga ada laman web. Kita ada banyak laman seseorang yang tak sepatutnya boleh diakses oleh pelajar bawah umur. Betul tak? Betul. Mereka juga akan mengakses laman web yang tidak sepatutnya mereka tonton. Seperti laman web pornografi, laman web yang tidak sewajarnya lah untuk mengikut peringkat umur mereka. Betul? Lagi-lagi kita boleh akses konten-konten daripada luar negara kan? Betul. Apa pendapat awak? Pada saya, betul lah. Bila mana dunia di hujung jari ni telah memberikan satu medan perkhidmatan, satu medan yang besar luas. Di mana capaian kita tu, akses tu lebih mudah pada tontonan-tontonan yang tidak sepatutnya kita tontonkan. Hal ini membawa kepada pengaruh lah dalam kehidupan pelajar. Bila mana dia menontonkan satu video ataupun tayangan yang tidak bermanfaat ataupun tidak sepatutnya diketahui, dia mungkin akan mengaplikasikan ataupun mencuba, rasa ingin tahu dan mencubanya tu meningkat dan mereka sampaikan ataupun tunjukkan itu di sekolah. Jadi hal ni beri masalah disiplin baru lah dalam sistem Malaysia. Betul? Bila mereka dah tahu benda tu, mestilah mereka bagi tahu kawan-kawan mereka, betul tak? Jadi benda ni makin lama makin berluas ke dalam kalangan pelajar. Dan benda ni sangat membesarkan sebenarnya. Tapi ada tak faktor lain yang menjadi punca kenapa buli dan isu-isu semasa di sekolah sekarang ni berlaku?
Saya rasa faktor lain bagi isu ini adalah daripada ibu bapa jugalah. Mereka tidak mengawal dan memantau anak-anak mereka di rumah kerana mereka mungkin sibuk bekerja ataupun mereka tidak mengendahkan apa yang dilihat oleh anak-anak mereka zaman sekarang ini. Jadi saya rasa ibu bapa perlulah memantau dan juga menasihati anak-anak jika mereka melayari laman web yang tidak wajar dalam peringkat umur mereka. Pada saya juga, sebenarnya kawalan ibu bapa lah yang sebenarnya penting. Di mana sedangkan daripada kanak-kanak zaman sekarang ni dah terdedah dengan telefon bimbit atau telefon pintar seawal usia 1 tahun, bila mana mereka banyak meluangkan masa daripada ibu bapa mereka berbanding dengan telefon. Jadi hal ni buka peluang pada mereka untuk mengakses berbagai konten ataupun video yang tidak tertanya pada usia mereka, dan hal ini boleh menjejaskanlah perkembangan otak mereka secara keseluruhannya. Bagaimana pun pendapat kamu? Betul, selain daripada itu, budak-budak ni juga berani letak kata kunci dekat telefon. Jadi ibu bapa tak boleh nak tengok apa yang ada dalam apa konten-konten yang mereka lihat. Dan ibu bapa sekarang ni tak berani nak lawan anak, kan? Betul, setuju. Bahkan daripada mereka tidak boleh ataupun tidak berkuasa untuk melawan memberontaknya seorang anak itu, di mana mereka sendiri memanjakan anak-anak mereka, tidak membenarkan guru-guru di sekolah merontan bila mereka membuat kesalahan. Hal ini sebenarnya penting dan kritisnya untuk betulkan sasiah dan moral anak-anak di sekolah. Ya betul, jika mereka terus melayari laman web yang tidak wajar, ia juga akan mengakibatkan mereka punya akal tidak berkembang, dan mereka juga mungkin akan menjadi kurang bijak pada masa hadapan. Dan jika mereka terus melayari dan mengakses aplikasi-aplikasi yang tidak sewajarnya, itu juga akan memberi kesan kepada masa depan mereka. Jadi Daripada itu kita tahu yang ibu bapa ni sebenarnya menjaga Malaysia. Kenapa kanak-kanak ini dibuli? Ada juga ibu bapa yang mempertahankan anaknya yang membuli, betul tak? Betul. Dalam kes besarnya terpaksa ditutup sebabkan pengaruh ibu bapa itu sendiri dalam sekolah. Di mana ada segelintir ibu bapa yang berjawatan tinggi dalam pentadbiran negeri atau negara yang mana anaknya melakukan buli di sekolah, tapi kesnya terpaksa ditutup untuk menjaga nama baik. Hal ini sepatutnya ditegah dan dicegahlah sebenarnya. Betul. Kerana menjejaskan kredibiliti dan integriti cikgu-cikgu di sekolah. Sekarang ni mereka termakan rasuah je. Lepas tu kes tu terus tutup, kan? Kita dah dengar macam-macam isu dan faktor-faktor daripada isu pendidikan ni. Jadi saya rasa isu ni bukanlah sebatas masalah yang perlu kita dengarkan, tapi saya percaya ada juga langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ada beberapa kamu semua, apa cara atau langkah yang terbaik untuk kita atasi isu-isu yang timbul akhir-akhir ini? Pada pendapat saya, cara untuk menangani isu kes buli di sekolah ni adalah pihak sekolah atau pihak kerajaan perlu memperskap undang-undang lah di sekolah agar pelajar-pelajar tidak melakukan hal yang tidak sepatutnya di sekolah. Mereka juga akan semakin takut atau gerun untuk melakukan kejahatan di sekolah seperti buli atau bunuh. Dan jika kita keluarkan undang-undang di sekolah ini, ia dapat menjamin keselamatan di sekolah. Baru-baru ni saya ada baca dekat TikTok yang ada segelintir ibu bapa mencadangkan pihak sekolah untuk melantik polis untuk menjaga keamanan kawasan sekolah. Dan saya rasa idea tu ada yang sangat bernas lah. Sebab kita kan daripada kecil memang diomong-omongkan dengan polis, kan. Dan kebanyakan kanak-kanak pun memang takut polis. Jadi jika kita betul-betul melantik polis ataupun askar ke untuk menjaga kawasan sekolah, mereka akan lebih takut lah untuk membuat isu-isu yang tak sepatutnya seperti buli dan penting sekolah. Betul tak? Apa pendapat ni? Saya setuju. Tapi pada saya pula, kalau ada sebatas idea, tanpa pelaksanaannya dia akan jadi sia-sia. Betul tak? Jadi pada saya, bila kata buat pasukan undang-undang, pelaksanaan undang-undang itu sendiri mesti tegas. Bila mana salah laku, mestilah dihukum setimpalnya. Contoh kes buli yang berlaku, pelajar yang melaksanakan buli, sebaiknya ataupun setimpalnya perlu dihukum dengan buang sekolah. Atau berhenti bicara
hakim jugalah bagaimana menjatuhkan hukuman. Tapi sebaiknya kita berteras sehabis-habisnya kejadian buli di sekolah. Dan seperti mana idea saya tadi yang nak letakkan seorang polis untuk menjaga keamanan di sekolah, dan juga saya turut mendapati idea tersebut ada yang bernas. Bila mana bayangkan pelajar di sekolah ni memang sering ditakut-takutkan dengan polis. Jadi sebaiknya kita dapat mantau siasat pelajar lah, berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Saya rasa pihak kerajaan perlulah mendakwa pihak-pihak yang menerima rasuah. Macam kita cakap tadi, ada pihak sekolah yang menerima rasuah daripada ibu bapa untuk menutup kes buli kan. Jadi pihak kerajaan perlulah mendakwa pihak-pihak tersebut dengan menjarakannya ke ataupun mendenda dengan wang. Jadi saya harap pihak kerajaan bolehlah melaksanakan benda ni dan harapnya benda ni tak berlaku lagi dah dekat sekolah. Itu tak sedih. Ya betul, saya harap pihak kerajaan akan mendakwalah orang-orang yang berkaitan jika mereka melakukan sebarang rasuah dalam sekolah agar sekolah menjadi tempat yang amanlah bagi murid-murid sekarang. Betul, saya setuju. Di mana pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat dan tentunya bilangan besar pelajar yang terlibat dengan buli ini sepatutnya dikenakan dengan hukuman sepatutnya. Dan pihak-pihak yang terlibat juga turut perlu dikenakan hukuman yang setempat. Dan sebaiknya bila mana kes buli ini sepatutnya bagi aku Dibendung. boleh dibendung. Sebaiknya bila mana pelaksanaan undang-undang ini dijalankan, saya berharap kes buli ini dapat dibendung pada berkuasa, tak kira daripada peringkat serendah peringkat umur sehingga setinggi peringkat umur. Jadi tadi kita dah bincangkan isu-isu dalam masalah pendidikan dan dengan faktor. Jadi agak-agak apa cabaran untuk kembali bincang hari kita lah bagi kita ni. Apa cabaran yang agak-agaknya daripada segi dalam sistem pendidikan di Malaysia ni lah. Orang rasa macam mana? Saya rasa cabaran utama sekali adalah pelajar-pelajar sendiri. Sebab pelajar-pelajar ni fikir kan mereka di rumah sekarang ibu bapa tidak mereka ataupun ibu bapa ni mengamalkan gentle parenting. Jadi kanak-kanak ni merasukan untuk ditegur. Kita tak boleh nak berontak, kita tak boleh nak didik dengan cara sebetulnya. Itu pelajar-pelajar ni memang dah susah lah untuk mendengar nasihat dan memperbetulkan perbuatan mereka yang salah tu. Betul, jika ibu bapa menggunakan sikap parenting, gentle parenting mereka kepada anak-anak mereka, itu akan menjurus kepada perubahan anak-anak mereka akan menjadi semakin kasar dan juga boleh memberi impak kepada masa depan mereka dan juga kepada guru-guru lah untuk mengajar mendidik mereka. Dan ia juga sedikit sebanyak memberikan sedikit cabaran lah untuk murid-murid untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Jadinya kita boleh lihat sikap ibu bapa yang gentle parenting ni akan membuatkan pelajar-pelajar tidak bersopan santun. Apa pendapat kamu? Betul, saya setuju. Macam mana gentle parenting ni menyebabkan pelajar ni jadi manja. Manja menekan mana bila mana mereka buat salah tidak ditegur dan tidak dihukum, mereka jadi kata pijak kepala lah kepada orang yang lebih tua sebenarnya. Dan itu bagi saya sikap ibu bapa yang gentle parenting ni bahkan anak-anak mereka ni jadi tak terkawal, suka dikawal. Dan bila mana suka dikawal ni, mereka jadi ada keinginan dan bebas untuk melakukannya macam itu. Secara tak langsung gentle parenting ni juga mendekat perkembangan minda mereka serta sasiah mereka. Seperti mana kita tahu, orang terdahulu sering merotan anak-anak mereka untuk mendidik mereka lah, bukan sekadar mendera tapi untuk mendidik mereka. Agak-agak ada apa cabaran lain di guru-guru ataupun mana pihak semua? Cabaran lain bagi menangani isu buli ni adalah kita kekurangan kaki tangan dan juga kekurangan bajet untuk menguruskan masalah-masalah perilaku murid di sekolah. Jadinya ia boleh memberikan
kesan lah yang mendalam kepada murid-murid sekarang, generasi sekarang yang mula setahun jago yang ingin membentuk sasial diri mereka. Kerana di sekolah, kurang baca, jika kita tengok di sekolah di Malaysia pada hari ini, kita memiliki kekurangan tenaga kerja, tenaga tangan untuk menjabat jawatan sebagai guru disiplin ataupun guru sasial untuk membentuk mereka punya sasial dan perilaku. Jadi apa pendapat kamu? Saya rasa saya setuju dengan kesabaran untuk menangani isu ini adalah kekurangan tenaga kerja kan. Sebab kita tahu sekarang ni ibu bapa memang betul-betul berharap pada guru untuk membentuk sasial anak mereka. Mereka memang kerana kita faham ibu bapa ni kadang-kadang sibuk bekerja untuk mencari rezeki lah untuk memberi makan kepada anak mereka. Tapi pada masa yang sama mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka. Seperti yang kita tahu, tugas ibu bapa adalah untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi seseorang yang berguna pada masa hadapan. Dan tidak sepatutnya ibu bapa ini meletakkan 100% kerja tersebut kepada guru. Betul tak? Menurut saya betul. Jika kita terusuri dan lebih mendalam tentang cabaran yang dikatakan oleh saudari sini, sebenarnya itulah di mana masalah sasial ni kebanyakan yang ditangani oleh dua orang saja di sekolah, itu guru disiplin dan cikgu masuk. Di mana dua orang tenaga kerja ni perlu menjaga mengawal keseluruhan sekolah, di mana setiap satu pelajar tu memiliki karakter-karakter yang berbeza. Jadi masalah ni itulah di mana kita kata kekurangan tenaga kerja dan kekurangan bajet untuk urusan segi di sekolah. Ada satu kesan yang signifikan pada Kementerian Pendidikan sendiri dan pada institut sekolah tersebut. Jadi harapan saya ialah masalah ni, cabaran ni boleh dapat diatasi bersama masyarakat dan seterusnya jadi timbal balik pada kita semua untuk atasi masalah ini. Ini tambahan pula cabaran yang saya nampaklah untuk mengatasi isu bullying ini sendiri dapat pada guru-guru sendiri. Di mana bilangan kecil guru selalu menganaktirikan pelajar yang dibuli, kerana mereka telah melaporkan, tapi akibat sikap pilih kasih kepada guru-guru sendiri, mangsa-mangsa buli ini diabaikan. Selain daripada guru menganaktirikan serta pelajar, saya juga rasa yang guru ini mempunyai terlalu banyak beban. Mereka punya skop kerja ini besar. Jadi cikgu-cikgu sekarang ni jadi masa untuk memantau keseluruhan pelajar mereka. Apa nama saya pula? Saya setuju dengan saudari Wani dan juga saudari Nuha. Seperti yang saudara Nuha cakap tadi, cikgu-cikgu banyak menganaktirikan ataupun sekolah banyak menganaktirikan pelajar-pelajar kerana berdasarkan latar belakang keluarga ataupun latar belakang ibu bapa tersebut, yang membuatkan guru-guru menutup mata untuk menangani isu-isu buli. Saya rasa itu sahaja pendapat saya. Nampak? Sebenarnya isu buli ini bukan berpunca daripada pelajar itu sendiri, bukan pelakunya, bukan mangsanya, tapi orang-orang di sekeliling yang kita katakan aspek bapa, sekolah, guru-guru sendiri. Mungkin boleh kata berdasarkan pengalaman sebaik ini. Untuk keseluruhannya, saya boleh katakan buli bukanlah satu gejala yang baru dalam ini. Dan berkata yang mudah untuk kita, buli ini bukan sekadar bergaduh, kanak-kanak bergaduh, tapi boleh melibatkan seorang pelajar itu terjerumus kepada jenayah. Contoh jenayah pembunuhan terancam, bunuh, bakal kes-kes yang lebih berat lagi yang tidak sepatutnya berlaku pada usia itu. Jadi nampaknya kita dah cukup masa. Jadi kita dah dapat berbagai aspek isu-isu pendidikan, terutama pada aspek isu sendiri. Kita tengok cabaran, kita dah tengok langkah-langkah atasinya, dan mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini. Sekian.
Sekian, terima kasih.